Korang perasan tak bila lalu kat Kelebang ada nampak parachute turun kan? Sebenarnya inilah dia Rasa Fusion Food Festival X sambutan Jubli Inter-Regimen Gerak Khas yang ke-60 tahun. Yang ni lebih wangi dengan perfume paradise. Dan kalau nak rasa suka dessert tapi tak nak beratur, inilah masa dia. Tengok dekat sini tak ramai pun yang beratur. Dan saya boleh cakap yang kali ni dia lebih kepada syurga dessert. Rasanya lebih 10 booth yang jual dessert. Event ni lama sikit tau, 25 hingga 31 Disember 2025. Persembahan artis pula punyalah ramai. Event dia daripada tengah hari sampai tengah malam. Dengar cerita dekat sini pun nanti ada sambutan tahun baru tau. Bunga api berlambak-lambak dekat sini. Yang penting korang save share video ni ramai-ramai. Ajak satu family, jangan lupa ajak jiran sekali. Sebab makanan Thai, minuman Thai, brand-brand dari Kelantan, sop utara, panipuri, bergedil, chicken tender, semuanya ada. Dan kalau nak tahu dekat sini first time tau buat atas pantai dekat Angkor dekat tepi pantai, bangunan putih-putih dekat Limungan tu. Jom ramai-ramai boleh datang dekat Rasa Fusion Food Festival. Sambil layan food festival, sambil tengok abang-abang askar kita buat persembahan. Macam-macam persembahan dia. Yang penting korang datang sini tengok jadual dia. Makanan pun punya banyak, stage punya besar. Yang penting boleh datang dekat Rasa Fusion Food Festival dekat Angkor Melaka. Penting lebih wangi dengan perfume paradise. You jangan lupa like dan share.